Assalamualaikum guys. So kasih unta brother. Okay, so sekarang ni kembali dalam YouTube aku, Faiz Naga Semut. So aku nak bahaskan tentang common sense dalam kehidupan kita. Itu saja. So benda ni aku nak cakap tentang common sense lah. Benda ni aku dah cakap pada video-video aku yang lepas. Tapi itulah kan, aku tak tahu lah. Cuma sekarang ni sekarang awal-awal ni aku nak cerita tentang orang yang pakai helmet. Tak kira lah Grab rider ke, food rider ke, tak kira apa-apa, postman ke apa-apa benda semua, bila masuk mana-mana tempat ke, bank ke ataupun mana-mana tempat-tempat yang tertutup, sepatutnya tak boleh tau. Memang tak boleh sebenarnya. Tapi aku tak faham kenapa diorang macam takut sangat kan, ataupun nak cepat sangat. Sepatutnya benda tu boleh je kau cabut. Benda bukan ambil masa agak lama pun kan. Benda tu ambil masa sekejap je kan. Tapi bila kat jalan raya tak adalah orang pakai helmet. Bila dalam tempat macam tu kau nak juga pakai helmet. Tu yang aku tak faham betapa bonya lah benda tu lah. Yang kedua kan, bila kau dah pakai tu benda semua, tolonglah cabut kan. Benda tak ada masalah pun kan kalau kau nak buat. Sebab benda tu tak besar sangat. Benda tu tak ada apa-apa semua. Bila orang tegur, kau marah. Bila cakap, kau sentap. Tu yang aku tak faham sangat lah. Dengan bukan majoriti, hanya segelintir masyarakat kita sekarang. Tu yang aku tak faham. Yang kedua, bukan tadi tu dua lain. Ni sekarang ni dua lain. So sekarang ni aku nak cerita tentang orang yang macam kira rakam lah bagi aku. Macam rakam-rakam benda semua kan, nak rakam-rakam orang. Aku banyak tengok kat TikTok kadang video macam ada orang ambil gambar, orang tu marah benda semua pada VC, apa benda semua. Ya, kalau kau nak rakam mana-mana tempat ke ataupun orang ke, kau kena minta izin dia dulu tau. Kau kena faham benda tu. Tu undang-undang. Kau kena minta izin dengan dia. Kau tak boleh terus rakam ke ataupun terus buat video ke kan, ataupun nak fokus kau punya content ke apa benda, kau punya publicity. Tak boleh sebenarnya. Kau tak boleh ada mindset macam tu. Kalau kau nak rakam dia ataupun kau nak rakam mana-mana tempat-tempat yang macam contoh bukan tempat, macam kedai ke ataupun benda semua, kau kena minta izin dengan dia. Tak kira lah bank ke apa-apa jua sekalipun, kau kena tanya, kau kena minta izin. Orang ke, kau kena minta izin. Kau tak terus main bantai je kan. Tu kita punya, bukan dia majoriti lah, cuma segelintir orang kadang kan. So sebenarnya bukan bagi aku lah. So sebenarnya memang tak boleh sebenarnya benda-benda macam tu kan. Sebab tu adalah privacy. Tu saja. So yang ketiga, video ni aku ada post kan. Benda ni aku ada post lah kat video aku sebelumnya. Tapi views aku tak ramai. So korang boleh tengok perbezaan antara mak ayah dulu dengan mak ayah sekarang mengajar anak-anak dia orang. Cuba kalau korang tengok dulu mak ayah dia orang ajar anak-anak diorang dengan rotan tau. Bukan rotan saja-saja, tapi rotan bila anak tu buat salah. Tapi bila sekarang, bila anak tu buat salah, dia marah cikgu tu balik. Dan yang kedua, bila anak tu macam menangis ke apa, mak tu dia akan cuba dodoikan ke ataupun buat apa-apa lah untuk anak dia senyap. Tapi sekarang bagi handphone, bagi tengok video, main game dan sebagainya. So bila ada satu cerita, mak bapak diorang salah ke Roblox. Bagi aku benda tu kena salahkan game. Sebab apa? Padahal dulu ada je game yang teruk-teruk, cerita yang macam apa semua. Tapi kenapa tak jadi macam sekarang? Sebab cara mengajar mak bapak tu sendiri. Itu yang paling penting. Cara kita nak mendidik anak-anak kita. Bukannya benda yang apa berlaku sekarang. Benda tu akan berlaku sebab setiap zaman, setiap era akan ada benda yang baru. Cuma kita sebagai mak bapak kan, ataupun ahli keluarga, kita kena pandai untuk mendidik, untuk pantau, untuk mengawasi anak-anak kita supaya tak jadi teruk macam tu. Semuanya bergantung pada diri kita sendiri, iaitu keluarga kita. Keluarga. Itu saja. Ni kira penutup So aku nak minta maaf kalau kata-kata aku mungkin buat korang terasa ke apa benda semua. So aku minta maaf. Mungkin ada setengah orang dia fikir apa benda, apa yang aku cakap dengan common sense dan semua. Ni semua bergantung kepada mindset korang masing-masing untuk menilai apa yang aku cakap selama ni, adakah ia satu benda yang betul ataupun salah. Aku tak kisah apa yang korang nak cakap, cuma fikir-fikirkanlah. Dan lagi satu, aku nak minta maaf jika ada apa-apa aku ada kata-kata kasar ke, aku minta maaf konten-konten aku selama ni. So, dan yang terakhir, aku nak ucapkan terima kasih kepada adik aku yang tengah merakam sekarang ni.
So korang support YouTube kita orang, FS Team, lepas tu YouTube aku, lepas tu TikTok kita orang kan. Support, subscribe, like dan share banyak-banyak. Okay.